Tilapia ni kalau kita paling shock tengok waktu time dia makan lah. Kita bagi banyak mana pun dia akan makan. Terutama sekali waktu time dia lapang. Okey, dalam ni ada anak-anak benih ikan tilapia dan ada lagi beberapa kok yang macam ni. Ada juga yang pelbagai saiz lah. Okey, yang ni pembenihan daripada semua yang saya buat sendiri daripada kolam induk tu. Okey, hari ni tengok saya nak bagi makan anak-anak benih ikan tilapia ni. Jadi sesuai jugalah dengan tajuk hari ni, kenapa ikan tak makan. Okey, nampak? Ikan makan. Jadi menunjukkan kalau kata macam ni, ikan ni sihat lah. Ikan ni sihat, kualiti ayak pun terkawal. Okey, jom. Saya nak teruskan video ni dengan tajuk, kenapa ikan tak makan. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit kongsian lah mengenai ternakan ikan tilapia, lobster dan DIY yang kita boleh buat secara kecil-kecilan dekat kawasan belakang rumah ni. Ternakan ikan tilapia dan lobster. Okey, daripada perkongsian saya tu mungkin bermanfaat juga untuk korang dekat luar sana. Kalau kata ada sebarang komen ataupun idea yang korang boleh kongsikan dengan saya, okay, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah tu, kita belajar sama-sama dalam teknik-teknik ternakan secara kecil-kecilan ni. Okey, untuk video kali ni agak lama juga saya tak upload video yang terbaru ni. Jadi yang ni adalah antara video yang terbaru lah. Selepas beberapa bulan, kalau tak silap saya, dah memang lama juga saya tak upload video ni disebabkan ada projek sikit. Jadi untuk kali ni disebabkan ada persoalan, okey, kita boleh kongsi juga. Tajuk video kali ni berkisar kepada kenapa ikan tilapia tak makan. Jadi macam saya tunjuk tu, anak-anak benih ikan tilapia tu kalau kita diberi pemakanan ni adalah pemakanan yang grade, antara grade yang terbaik lah. Daripada pellet yang kecil sekali tu, protein tinggi tu, okay, kita boleh bagi macam tu. Tapi kalau kita untuk ikan yang besar tu, kadang-kadang ada juga masalah kenapa ikan tak makan, terutama sekali dalam ternakan kita yang secara kecil-kecilan ni. Okey, bergantung juga kepada keadaan lah. Sekarang ni cuaca dah makin panas. Okey, cuaca dah memang agak ekstrim lah, agak panas. Jadi ternakan yang dekat luar sana tu dengan outdoor dengan indoor yang macam kita ni sebenarnya ada sikit perbezaan. Kalau yang dekat luar sana tu, outdoor tu, kemungkinan dia akan terdedah lah kepada cuaca yang ekstrim, yang agak panas ni. Jadi keadaan cuaca, jadi faktor cuaca ni boleh menjejaskan juga dalam ternakan ikan tilapia kita ni, terutama sekali pada ikan ternakan ikan yang air tawar, ternakan kolam ataupun dekat-dekat luar sana tu. Jadi bagaimana pula dengan ternakan yang indoor yang macam kita ni, di dalam kawasan yang berbumbung, dan juga ada juga yang kawasan yang di dalam rumah lah yang kita buat ni. Jadi ada juga perbezaan, saya boleh kongsi juga. Kalau kata ternakan yang dekat luar sana tu dia terdedah kepada cahaya matahari, jadi kenapa ikan tak makan? Jadi ikan tak makan ni sebenarnya daripada cahaya matahari tu pun dah boleh mendatangkan stres. Sebab suhu air tu dia jadikan dia dah jadi panas, jadi dia akan stres. Jadi kalau kata sejuk melampau pun, kalau kata musim hujan pun, hujan tu berasid juga, jadi ikan pun agak stres juga. Jadi ikan pun akan kurang juga daripada segi pemakanan dia tu. Kita akan nampak lah perbezaan dia tu. Jadi mungkin musim panas ni, okey, perbezaan dia. Kalau kata ikan tu tak makan, kita akan ada kategorikan lah beberapa faktor daripada dalam keadaan cuaca yang ekstrim sekarang ni, cuaca yang agak panas ni. Pertama, perubahan suhu. Perubahan suhu ni memainkan peranan yang utama. Dan juga kalau kita tengok, itu adalah yang utama lah. Saya uraikan sedikit sebab saya nak fokuskan kepada ternakan indoor yang dalam ternakan kita yang secara kecil-kecilan ni. Kalau dekat luar tu, pertama sekali suhu lah. Okey, yang kedua sekali faktor ayak. Mungkin ayak tu dah kotor ataupun penuh dengan amonia disebabkan terlalu banyak pemakanan yang diberikan tu. Jadi akan timbul juga masalah amonia di dalam tu. Jadi kategori ayak kotor lah. Okey, yang ketiga juga daripada kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ni juga bergantung kepada pemakanan yang kita beri ke amonia ni, dia akan makan segala oksigen yang dalam tu. Jadi ikan tu kekurangan oksigen, dia akan timbul lah tercungak-cungak di atas permukaan air tu. Jadi itu adalah faktor yang kedua dan ketiga. Okey, untuk faktor yang keempat ni adalah kategori daripada jumlah banyaknya ikan, padatnya ikan dalam tu. Kita kena selarikan, kita kena selaraskan. Kalau kita tengok ikan tu terlalu banyak, kita kurangkan jumlah. Jadi kapasiti macam oksigen, kalau oksigen tu kita boleh support dengan banyak dengan masukkan mesin pula, okey, tak jadi masalah. Kita boleh letakkan ikan tu melebihi daripada had. Tapi kalau kata ternakan yang biasa ni, tanpa oksigen, tanpa bekalan apa, hanya semata-mata air keluar dan masuk saja. Jadi untuk kepadatan ikan ni kita kena kontrol sedikit agar tidak timbul masalah kekurangan oksigen. Jadi apabila kurang oksigen dalam tu pun ikan akan jadi masalah. Okey, ada beberapa faktor lah. Tapi bagaimana pula
Jadi faktor-faktor yang sebut tadi tu kemungkinan ikan akan kurang makan. Jadi dia kurang makan tu maksudnya mungkin juga disebabkan bila dah terlalu banyak amonia, terlalu banyak kurang oksigen, jadi dia akan timbul penyakit di dalam kolam tu. Jadi penyakit yang selalu ada ni adalah white spot dan juga parasit lah. Antara dua tu yang selalu kita jumpa. Jadi bagaimana pula dengan ternakan yang indoor, yang di dalam rumah, yang macam kita ni, macam saya sendiri pun saya buat dekat luar rumah. Jadi kalau kata ikan yang dekat luar rumah ni, yang dekat dalam rumah, yang indoor yang kita buat ni, kalau kata kurang makan, ada beberapa faktor lah. Saya boleh kategorikan kepada dua faktor saja. Okey, faktor yang pertama, kalau ikut daripada video-video yang saya kongsikan dulu, kalau kata macam ternakan yang ikan yang besar tu, ikan yang saya buat indoor tu, kalau kata kita bagi tak makan, itu menunjukkan dia dah ada buat pembenihan di dalam tu. Dan kalau kita tengok dekat keliling daripada kolam-kolam tu, dekat tepi-tepi kop semen tu, ada kolam-kolam semen tu, kita akan nampak ada buih-buih kecil lah. Itu sebahagian daripada tanda-tanda ikan tu dah mula mengawan ataupun dah ada juga yang dah bawa telur dalam kolam tu. Jadi dia akan tak makan. Jadi proses dia tak makan ni sebenarnya bukannya sampai berpanjangan, sampai berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Sebenarnya hanya lebih kurang dalam 1 hari ataupun 2 hari sahaja. Jadi benda macam tu kita kena ambil kisah lah. Kita kena ambil pantau juga. Okey, faktor yang kedua. Faktor yang kedua ni, kalau kata dia tak makan, okey, menunjukkan oksigen dalam tu, sama ada oksigen tu dah berkurangan ataupun timbul masalah amonia ataupun masalah ayak kotor. Jadi ayak kotor ni merangkumilah daripada kurangnya oksigen dan faktor amonia. Hanya ada dua sebab tu je lah. Jadi untuk penyelesaian dia mudah saja. Sama ada kita banyakkan oksigen balik dalam tu ataupun kita tukar air dalam tu. Jadi kita jangan lupa juga, dan mungkin juga ada ikan yang dah mati di dalam tu, dah menimbulkan parasit di dalam tu. Jadi ikan ni akan jadi masalah pada ikan lain juga, akan timbul masalah penyakit yang sama jugalah yang macam saya sebut tadi tu, sama ada white spot ataupun daripada parasit. Jadi kalau kata kita buat salin air tu, okey, ikan tu akan sihat kembali dan dia akan pulih dan dia akan makan-makan seperti biasa lah. Jadi faktor yang utama sekali, kita kena perlu jaga oksigen. Sebab oksigen ni, kalau kata oksigen dalam kolam kita yang kita buat indoor ni, kalau kita memang oksigen kita jaga bagi cantik, dia akan bebaskan amonia dan juga penyakit. Okey, ini yang terbaik. Dan kalau kata kita boleh campurkan sikit dengan garam tu, kita masukkan garam ataupun garam oksigen, garam yang kita beli dekat kedai akuarium tu, yang warna-warni tu, okay, garam tu bagus sebenarnya untuk kolam dalam ternakan kita yang secara kecil-kecilan yang macam ni. Okey, jadi ada dua faktor lah. Jadi faktor yang pertama tu, kalau kata ikan dah buat pembenihan tu hanya dalam sehari ataupun 2 hari saja dia tak makan. Jadi kita boleh kena pastilah, okey, untuk hari yang seterusnya apabila kita bagi makan, dia akan makan balik. Itu menunjukkan dalam kolam tu dah ada buat anak benih. Dia dah mula mengawan lah. Jadi kita kena hati-hati sikit. Itu tidak masalah, hanya sedikit saja masalah yang terpes dalam ternakan kita ni. Tapi bagi yang masalah kedua tu, okay, kita kena berjaga-jaga sikit. Kalau kita sampai beberapa hari dia tak makan, kemungkinan kalau kata kita tak ambil action ataupun kita tak buat apa sebarang tindakan, kemungkinan akan ada kematian di dalam kolam tu. Confirm. Okey, sedikit kongsian daripada saya untuk video yang terbaru kali ni. Okay, semoga bermanfaat untuk korang juga. Okay, tuan-tuan idea, sebang komen, boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum, salam sejahtera.